Membaca itu laksana pelita di malam gelita. Begitu kata pujangga, kerana dengan membaca mata hati terbuka, jernihkan minda, luaslah pandangan melihat dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kayla Medina binti Kamara Syukri, berumur 10 tahun dari SK Seri Setia, Teluk Intan, Perak. Buku dan saya ibarat irama dan lagu. Jika tiada irama, pincanglah lagu. Begitu juga saya jika tiada buku. Hidup saya akan kosong tanpa dihiasi dengan cerita-cerita yang indah. Cinta saya terhadap buku sehingga Umi dan Abi saya hadiahkan saya sebuah rak buku yang dipenuhi dengan pelbagai jenis buku. Bermula dengan novel kanak-kanak, kisah penyiasatan, komik, malahan saya turut didedahkan dengan ensiklopedia. Semakin saya membaca, semakin saya faham. Dunia ini penuh dengan rencahnya, apabila digabungkan akan menjadi sesuatu yang manis untuk dihargai. Saya paling terkesan dengan buku tulisan Ibnu Battuta berjudul Saya Nak Jadi Berani seperti Khalid bin Al-Walid. Cukup meninggalkan kesan di hati saya. Buku inilah yang memberi inspirasi kepada saya untuk tidak takut berimpian besar, kerana setiap impian bermula dengan mimpi yang indah yang akhirnya menjadi kenyataan. Kata-kata ini memberi inspirasi kepada saya agar terus membaca serta sentiasa berkongsi ilmu dengan rakan-rakan, kerana saya percaya ilmu perlu dikongsi untuk dimanfaatkan bersama. Menjadi salah seorang calon pembaca bestari, saya amat berharap dapat memberikan inspirasi kepada murid lain agar menjadikan membaca sebagai amalan dan buku sebagai teman. Sekian, terima kasih. Kayla Medina, si ulat buku.